haus, saya minum air dalam botol. Lepas tu kawan bagi tahu, air yang saya minum tadi, air jampi bomo siap untuk larikan kedai. Berdosa tak saya minum? Adakah kena tolak 40 hari atau macam mana? Kawan dia ni buat air jampi, tapi jampi yang haram. Jampi ada dua, jampi yang halal, jampi yang haram. Siapa pernah baca ayat jampi? Mu pernah tak orang Aceh? Apa ayat dia? Lagi siapa pernah baca ayat jampi? Tak pernah, eh? Siapa yang tidak baca ayat jampi di dalam semayang, tidak sah. Apa dia? Fatihah tu ayat jampi. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dia jampi kaki JKK yang kena sengat kala jengking. Okey, pendek cerita, dia jampi, dia baca surah Al-Fatihah. Bismillah sampai walad dhalin, ditiupkan pada kaki itu dan baik. Lalu dia sedekahkan 10 ekor kambing. Perbuatan dia makan kambing dan jampi itu dicerita, dia adu kepada Nabi. Nabi panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Hei Abu Sa'id, betulkah kamu ada orang sakit di kampung, bengkak kaki dia, kamu jampi dengan surah Fatihah? Dia kata betul. Lalu Nabi bertanya, di mana kamu tahu Fatihah itu ayat jampi? Bang. Lalu Nabi pun beritahu Fatihah itu ada banyak nama. Dialah Fatihah, dialah Ummul Kitab, dialah Sabul Masani, dan dialah Al-Kams, dialah Al-Ham, dan dia Ar-Ruqyah. Apa makna Ruqyah? Bukan Ruqyah, janda kedai sup. Ruqyah, iaitu jampi. Faham? Jadi kalau kita jampi orang sakit dengan ayat Quran, jampi itu halal. Kau ni jampi tu bomo siap. Faham? Gini ramai agak ni. Pergi kat toko ketik siap, tak ada ketik. Ketik rumah ibadat kuil dia lah. Faham lagi? Orang Siam, orang Buddha, dia mengaji pondok macam kita juga. Saya pernah pergi kat madrasah dia. Nampak? Saya pernah pergi kat madrasah. Dulu masa budak-budak lah, remaja. Umur 20-an masa. Pergi tengok. Madrasah di pondok tempat dia mengaji. Dia ada mengapa? Tok guru duduk tengah. Budak-budak ni yang mengaji pondok dia ni. Faham lagi? Pegang kitab juga. Kalau kat pondok kita nahu lah. Faham? Yang biar dong bang dong bau rai lam bam boleh dah bong bong dah. Kita kau betul tak tahu dia kata, aku budak tahu. Faham lagi? Jangan main. Jadi bubur jampi ambil air tu. Bau dia kau dah bom bong deng dah bong. Faham? Kita minum kau. Nak baik punya pasal tok cha bu tok cha lah. Hukumnya haram. Tak boleh. Faham lagi? Maka kawan ni buat air jampi tok cha bodoh rumah. Nak suruh lari kedai. Nak jiru di kedai. Okey? Kawan ni pergi minum air. Dia ingat ke air kosong. Air tok cha. Air jampi orang kafir. Berdosa tak? Tidak berdosa. Sengaja atau tersalah? Tersalah. Tadi baca dah hadis. Tersalah dimaafkan. Okey? Soalan seterusnya.